Hai korang, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So kalau korang terfikir kenapa baju ni sama dengan previous vlog Yaya, sebab dia di shoot pada hari yang sama. So konten kita kali ni, Yaya nak unboxing apa oleh-oleh yang Yaya beli dari Hatnyai, Thailand. Sebab hari tu Yaya pergi solo trip ke Hatnyai. Kenapa Yaya decide untuk pergi seorang? Sebab waktu tu sangat last minute. Yaya plan memang last minute. Yaya research apa semua walaupun sempadan je sebab UUM dengan Thailand memang dekat. Tapi waktu Yaya pergi tu Yaya ikut sempadan Padang Besar. Yaya tak ikut Bukit Kayu Hitam sebab Yaya rasa dekat situ lagi senang berbanding kita ikut Bukit Kayu Hitam. Entahlah. Then kenapa Yaya decide untuk solo trip? Sebab kalau Yaya ajak kawan-kawan last minute, takut situasi diorang tak sama macam situasi Yaya yang macam boleh okey terus gerak. Takut keuangan dia orang lain, keuangan Yaya pun lain. So kita pun decide tak apalah, pergi solo trip. Tapi mak ayah Yaya pun tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu, kawan-kawan Yaya yang terdekat pun tak tahu. Yaya pergi, dah balik baru Yaya bagi tahu diorang semua. So kita tak buat vlog time kat sana sebab Yaya first time solo trip. Yaya takut angkat kamera kan tak perasan apa-apa jadi, kita nak jaga barang peribadi kita lagi. And disebabkan itu Yaya tak ada vlog sepanjang dekat Thailand. Sebab Yaya takut lah, sebab ni first time Yaya travel tanpa parents. Sebab biasanya kalau berkaitan pasport apa semua ayah Yaya yang pegang kan. Tapi ni kita travel seorang kan, so kita kena pegang semua, kita kena jaga semua peribadi kita lah, barang-barang peribadi semua. Okay, so let's start. Barang-barang ada dalam bag ni. Yaya dah siap pack nak bawa balik rumah sebenarnya sebab semua ni oleh-oleh untuk family. Yaya tak beli beria pun korang sebab time tu Yaya hanya backpack. Lepas tu Yaya pergi satu bag, Yaya balik dalam 3 bag macam tu lah. Sebab ni satu, lagi satu tu macam makan makanan tapi yelah dah selamat masuk perut. Okay, so kita ada dua plastik lah dalam satu bag ni. The first one semua skincare, macam skincare atau body care Yaya beli dekat Beautrium dengan Boots. Lepas tu the second one untuk family, basically like seluar gajah, apa benda semua yang berkaitan gajah lah sebab tu macam signature kan kalau pergi Thailand. So ni semualah seluar, baju. So kita nak unboxing satu-satu tapi saya rasa saya nak duduk. So sekarang kita nak buka dulu plastik yang ni, which is oleh-oleh untuk family Yaya. Tapi ni biasa je tau korang sebab Yaya yelah student friendly punya budget kan. Lagipun kita pergi seorang, kita tak boleh nak, Yaya tak nak bawa luggage sebab ayah Yaya pernah pesan kalau masuk Thailand bawa backpack je, tak payah nak bawa luggage. So ni the first one Yaya beli, ni untuk Yaya beli dekat floating market punya, kedai-kedai kat situ before masuk, floating market ke ya betul-betul. Dekat area floating market, time tu Yaya on the way nak pergi ke kedai-kedai floating market tu lah. So ada banyak kedai-kedai yang jual kat situ, Yaya beli dekat kedai tu. Okay, ni rasanya 100 baht. Okay, 100 baht kalau duit kita dalam 15 lebih lah. Tapi tebal tau korang, tebal gila. So dia macam best tau. So Yaya tak pernah ada beg macam ni. Yaya pun beli je lah halang-halang. Yaya tukar duit dalam 3,000 baht macam tu lah dapat. So kita pun belilah. Benda pertama yang saya beli adalah inilah. Dia sampai floating market sebab Yaya masuk Hatnyai. Lepas tu Yaya check in hotel, Yaya terus pergi floating market. Itulah benda pertama Yaya beli selain makanan lah. Okay, next Yaya beli like
fridge magnet. Lepas tu dia beli banyak. Lepas tu dia ada beli enamel pin ni. Comel lah, Yaya ada beli banyak weh. Tiga. Okay, ni Thailand punya gajah, lambang gajah dengan bendera. Lepas tu ni gajah bercinta. Lepas tu ni bendera Thailand je lah. Okay. Lepas tu next, masih fridge magnet. Tadi enamel pin kan. Okay, ni fridge magnet Yaya beli tulisan Thailand. Tapi besar lah magnet dia. So dia akan melekat fully dekat fridge tu. And then Yaya beli lagi this one, Hatnyai. Lepas tu ni Thailand. Ni Yaya tak tahulah bila Yaya akan ada rumah kan. Tapi Yaya berangai. Yang ni untuk rumah Yaya. Yang ni untuk rumah parents Yaya. So beli besar terus. Ada 4 fridge magnet untuk lekat kat fridge rumah parents. Lepas tu kita dah nak pergi ke baju-baju. Okay. Untuk baju, bukanlah semua baju. Ada yang seluar, ada yang baju. Okay, the first one Yaya punya seluar gajah. Yaya beli untuk Yaya 2 helai sebab Yaya tak tahu bila Yaya akan pergi lagi Hatnyai walaupun sempadan je dengan UUM. So this is the first design. Yaya memang ambil basic hitam putih. Dia ada kain tebal, ada kain nipis tau. So Yaya beli ni semua kain tebal sebab dah alang-alang harga sama. Baik Yaya ambil yang material kain tebal. Walaupun rumah kita orang panas. Biasalah korang, kalau korang pergi Melaka mesti korang tahu Melaka tu bahang kan. So ni first design seluar Yaya ambil untuk Yaya. Ada. Lepas tu second one Yaya ambil ada purple-purple sikit. Ada ni. Tak nampak tak? Okay. Yaya nak ambil warna pink tapi Yaya tak suka sebab warna pink tu bercekak. Yaya tak suka seluar yang bercekak kat bawah. Yaya suka dia loose macam ni tau. So dua ni Yaya punya. Ni Yaya punya. Then kita akan pergi seterusnya. Ni untuk papa. Yaya tahu ayah Yaya dia tak pakai seluar-seluar tidur macam ni. Dia ada satu seluar khas dia yang memang dia pakai yang tu je kat rumah. So kalau Yaya belikan seluar gajah, kau rasa dia nak pakai? Dia tak pakai weh. So Yaya belikan dia baju. Tapi baju ni kain sedap tau, tebal kain dia. Tapi ni bukan 100 baht. Yaya punya seluar tadi 100 baht selai tau. Yang papa punya ni 200 baht kot baju. But still ada gajah. Cantik lah, dia ada banyak design. Tapi Yaya berkenan yang ni. So kain dia macam nak kata cotton bukan, tapi kain sedap yang sejuk lah. So papa cakap, papa dah tengok dah hari tu time video call. So papa cakap ni macam kurta. Tapi itulah ada lambang gajah sikit lah. So tak tahulah boleh ke tak dia nak bawa solat. Okay, so ni untuk papa. Dia tak ada seluar sebab Yaya rasa dia memang tak pakai lah kalau seluar gajah bagai tu, nak seluar panjang. So next untuk mama, adik-adik Yaya 3 orang, semua Yaya belikan seluar je sebab biar nak synchronize. Tak ada yang macam aku nak tu. Tak ada berebut-berebut. So kita belikan sama semua. Tapi design pun Yaya dah macam bagi tahu, okey ni siapa punya. So Yaya rasa yang ni sebenarnya Yaya lupa ya. Okey, yang ni adik perempuan Yaya punya. Warna kuning hitam. Sebab mula nak bagi untuk adik lelaki tapi macam adik aku tu bukan kulit cerah. Kan pakai kuning kan macam pelik pula. So ni bagi adik perempuan seluar. Semua sama, seluar gajah weh. Lepas tu yang ni untuk adik lelaki Yaya, adik bongsu Yaya. Okay. Dia warna coklat beige macam tu lah. So dia tak adalah macam kalau bagi kuning tadi macam kontras sangat dengan kulit dia. And then ni mama punya warna pink. Tapi macam Yaya cakap tadi, Yaya nak warna macam ni kan. Tapi tak ada yang loose, dia bergetah kat bawah. So ni mama punya, mama okey je. Kalau saya belikan dia okey je. So ni mama punya warna pink hitam. Seluar gajah juga sebab mama suka je pakai seluar-seluar tidur macam ni, sama macam saya. Saya memang suka kumpul seluar tidur.
Then the last one, tu je korang. Untuk oleh-oleh untuk family. The last one untuk adik laki Yaya yang bawah Yaya. Dia dah ada seluar hitam putih macam Yaya tu. So Yaya nak beli warna lain untuk dia lah. So Yaya ambil warna merah, biru, hitam ni. Ni untuk dia. Semua free size. Semua 100 baht. Tapi sebabkan Yaya beli banyak Yaya beli borong semua. Dia bagi dalam satu helai jatuh 90 baht ke 80 baht macam tu. Okay. So itu je untuk baju-baju, oleh-oleh, seluar-seluar untuk family Yaya. Next kita akan pergi apa yang Yaya beli untuk macam skincare ke dekat Boots tu ke apa semua. So untuk plastik seterusnya, semua ni plastik hitam. Dia jadi berat sebab Yaya beli satu lotion ni botol besar terus. Okay, the first macam first time Yaya nak mencari lotion ni, Yaya nak cari lotion Alpha Arbutin. Allahu Akbar. Yaya nak cari lotion ni dekat TikTok. Yaya takut dia fake. So Yaya nak beli macam berdepan. Then memula Yaya tanya dekat Asian Night Market. Harga dia 260 ke 220 macam tu lah, 220 baht macam tu. Pasal Yaya rasa macam mahalnya. Sebab time tu Yaya dah nak balik, Yaya nak lah simpan saki baki duit baht Yaya tak nak lah habiskan. Then Yaya macam okay mahal lah. Lepas tu pergilah Lee Garden. Pergi Lee Garden, ternampak sebab dia memang tak ada botol kecil korang, dia ada botol besar terus kan. Lepas tu duk tanyalah seller tu berapa. Dan seller tu cakap 165. Yaya pun teruslah beli lotion ni. Lotion biasa je korang, tapi Yaya sengaja Yaya suka tukar-tukar brand lotion Yaya. Next ni Yaya beli dekat Boots, sabun coconut. Yaya guna kamera depan, so korang akan nampak dia terbalik. Kalau Yaya guna kamera belakang, korang akan nampak muka Yaya tak simetri. Yaya sengit semua. Spek sengit, muka sengit, bibir sengit macam tu. So ni coconut. Coconut bukan. Coconut warna putih. Ni Yaya ambil bau vanilla. Sabun. Ni sabun mandi lah. And then dekat Boots juga Yaya beli scrub badan yang ni. Ni rasanya dalam 29 baht macam tu. Sabun ni tadi 89 baht. Yang ni 29 baht. Brand Joji. Brand Joji. Yaya tengok dulu kat TikTok apa yang orang recommend. So Yaya beli je lah, try. Then next Yaya beli lagi serum dekat Boots juga. Silky Soap. Brand Joji juga. Ni murah sikit. Ni dalam 25 baht. Beza 4 baht macam tu je. And then itu je dekat Boots Yaya beli. Ada lagi satu serum, tapi Yaya dah simpan. Okay korang, ni serum yang Yaya beli dekat Boots. Serum ni orang cakap nak macam ada kesan, belilah sekali dia punya moisturizer apa benda semua. Lepas tu Yaya macam tak apalah, Yaya nak try serum je sebab Yaya memang tak ada serum. And the rest dalam plastik ni adalah semua yang beli dekat Beautarium. Macam Watson kat Malaysia je. Bila Yaya masuk situ lah. So the first one Yaya beli sabun ni. Yaya pun tak tahu dia sabun apa weh. Kenapa macam dalam bag? Dia panas ke? Oh my god. Janganlah. Okay. Tak. Ni mungkin dia punya apa tu yang jaring dia bagi nak masukkan sabun. Saya tak tahu ni sabun apa, tapi Yaya suka tengok warna dia macam lavender, purple macam tu. Yaya beli. Okay. Lepas tu Yaya beli sabun pula. Bedak Legend. Waktu kecil-kecil Yaya selalu pakai. Lepas tu Yaya jumpa kan kat situ, Yaya beli terus. Sabun lagi. Bedak Pond's. Okay, bedak kolam. Tapi dulu Yaya pakai warna pink macam ni lah kat Malaysia punya. Yang ni Yaya beli 148 baht kot. Betul. Sebab kan Yaya tak boleh pilih mana satu yang best, Yaya ambil tiga-tiga terus. Sebab susah nak buat pilihan dia. Yaya kalau Yaya tak boleh pilih, Yaya terus beli dua-dua yang Yaya tak boleh pilih tu. And then kita ada beli, ni last item lah. Yaya tak beli banyak pun korang sebab kita macam bajet-bajet je kan. Yaya beli inhaler hidung tu, bau-bau. Tapi Yaya tak tahu lagi bau dia macam mana sebab Yaya belum buka. Sebab yang sekarang Yaya pakai ni masih ada. So Yaya nak guna sampai habis dulu, baru Yaya pakai dua ni. Okay. Yang satu Yaya beli bau lavender. Satu Yaya ambil peppermint.
Okay, so ada dua lah. Satu ni 29 baht. Tak, ni 29 baht, mahal sikit, ni 25 baht. Okay. Memang to be honest, Yaya tak banyak sangat shopping dekat sana. Yaya bukan shopping sakan tu. Sebab Yaya dah cakap tadi, Yaya backpack, lepas tu Yaya pergi solo. Yaya takut Yaya tak boleh angkat kalau terlampau banyak atau terlampau berat. So, itu je lah yang Yaya beli tadi tu, yang Yaya tunjuk tu. Lepas tu mungkin korang akan tengok vlog ni pada bulan 8 macam tu lah. Waktu itu Yaya dah cuti SEM dah. Yaya post video ni lambat sikit. Okay.